Assalamualaikum. Hari ini teacher ingin terangkan cara-cara bagaimana menggunakan Canva AI menggunakan akaun delima masing-masing. Canva AI ni murid-murid boleh gunakan untuk menghasilkan presentations dan juga slide presentation selepas menonton video pelajaran di channel YouTube. Mula-mula murid-murid perlu login ke akaun delima. Ni akaun delima, kemudian type Canva AI. Tekan enter. Kemudian tekan Canva AI dan tekan education. Kemudian tekan Canva for Education. Di sini ada 3 elements. Teachers, schools dan students. Jadi tekan students, discover more. Kemudian tekan sign up for free for students. Tekan continue to Canva. Kemudian tekan continue. Sekarang ni murid telah pun berada di Canva AI ataupun spesifiknya Canva for Education. Sekarang murid boleh pilih mana-mana sahaja medium di dalam Canva ni untuk murid hasilkan peta minda sebelum hasilkan slide presentation. Sekiranya murid ingin terus tekan presentation pun boleh juga. So dalam slide presentation ni pun murid-murid boleh hasilkan peta minda. Sebenarnya bergantung pada kreativiti murid-murid. Murid boleh gunakan Canva AI ni secara percuma dan boleh cari pelbagai lagi idea yang menarik dalam. Contohnya ni dalam presentation, murid boleh pilih layout mana yang murid inginkan. Semua boleh pilih. Jadi boleh pilih saja. Contohnya kita pilih layout. Sebagai contoh kita pilih travel. Tekan apply all 10 pages. Sekarang ni ada 10 slide dan di sini murid boleh edit, boleh delete dan boleh add ataupun tambah slide. Jadi dalam ni pun murid-murid boleh tekan text kat sini ataupun boleh masukkan tools, alat-alat apa saja yang sesuai dan juga ads. Magic Media pun ada, murid boleh cari sini nanti dan murid boleh masukkan elemen dan boleh upload sekiranya murid dah lakukan hasilkan peta minda sebelum ni secara manual dan murid ingin uploadkan gambar peta minda di dalam slide presentation pun boleh juga. Jadi terpulang kepada idea masing-masing. Jadi itu saja dari teacher. Teacher harap murid-murid dapat menghasilkan peta minda yang efektif dan juga menarik serta slide presentation yang boleh diaplikasikan dalam pembelajaran bahasa Inggeris kita. Itu sahaja dari teacher. Terima kasih.